Malam nisfu Syaban ni sebut di dalam hadis malam Tuhan ampun dosa. Ini memang sabit dalam hadis. Cuma tidak disebutlah malam nisfu Syaban ni suruh baca Yasin ke, tu tak ada nas. Dah boleh buat dah. Kau pandai nak buat apa pun asas segala kebajikan boleh belaka. Cuma dalam mana hadis buat marilah kita hadis mana pun dia tidak ada sebut suruh baca Yasin ke, suruh tazkirah ke, suruh ceramah ke, tak ada. Suruh semayang ke, suruh puasa ke, tak ada. Yang ada sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada langit dunia pada malam separuh daripada bulan Syaban. Itu hadis ada. Naik tak khabar surat dia, maka Allah memberi keampunan pada malam itu. Tuhan beri keampunan, berjuta-juta keampunan malam itu. Dalam hadis tak kata berjuta, dalam hadis kata lebih banyak daripada bulu kambing, hak kambing yang paling lebat. Bulu kambing ni berjuta-juta kalau kita bilang. Jadi maknanya berjuta-juta keampunan Allah beri ampun pada malam nisfu Syaban. Lepas tu ulama-ulama jawab, apa saja benda kebajikan yang kita buat pada malam nisfu Syaban dapat pahala. Dia dah buat benda ke mana kamu? Pada Isya, pada garik tidur ramai-ramai. Nampak rehat nyanda tu iman duk tak apa tu bilang. Tunggu Isya. Tak ada kau pandai lah, bukan wajib pun. Cuma dalam hadis khabar, bila Tuhan buka rahmat begitu luas, Tuhan beri keampunan, sebaik-baiknya minta ampun pada malam.